punya Bapa. Dan kamu pula Ramlah main bontot kamu. Salim. Okay? Salim. Kalau kamu nak cakap kuajar saya lebih dari Tak, ni bukan kuajar Salim. ini Tak, ni bukan kuajar. Bangsat, aku tak takut dengan kau lah. Aku tak koyak sikit. Kau ini betul-betul. Salim. Kau ni. Salim. Sekarang aku nak tanyakan kau. Kau tanya soalan ke aku kena bersumpah. Tapi kau nak suruh aku mengaitkan sekarang. Aku tak aibkan kau. Okey. Sekarang ni aku Kejap. Ya. Sekejap. Nanti kau nak tengok gambar tu sekarang. Lim, keluarlah gambar apa pun nak keluar lah. Okey. Video ke apa keluar lah. Ni ada soalan. Kejap. Tanya dia, kenal tak Syabil, Syafiq, Syahir, 3 adik-beradik, pernah offer syarikat. Pernah bawa ke Wistana Hotel. Saya rasa Tak. Kenal atau tak kenal? Ingat atau tak ingat 3 nama ni? tidak salah saya kalau kenal pun saya kata tidak pun saya rasa apa satu kesalahan saya. Bukan. Sekarang ni aku tanya kau kenal tak Syabil, Syafiq, Syahir? Saya tidak berapa kenal nama lah tetapi banyak orang klien yang datang ke Lim, ini budak 3 beradik ni kau jumpa mak bapak dia, kau nak jadikan anak angkat. Tapi apakah salah saya jadi anak angkat? Kamu salahkah kerana saya tidak ada sewaktu bila saya tua nanti orang akan simpankan jenazah saya? Apa yang kamu nak? Saya tanya soalan Ramlah dan Tak, sekarang ni kenapa kau nak ambil budak lelaki jadi anak angkat? saya takkan perempuan nak bawa lori, nak bawa kereta. Bini awak boleh bawa kereta naik kerja dengan Boleh? kamu Tak. Sekarang ni kenapa kau nak ambil budak-budak lelaki jadi anak angkat? macam ni Bapa Bomo, macam ni saja kamu tanya soalan anak angkat. Ya, adakah tanya saya bala dia tidak? Tanya kepada dia, bukti kepada saya kalau kamu anak jantan. Insya-Allah kita temu lagi. Bapa Bomo. Okey, saya pun tak mau nak buang masa nanti lebih besar Bapa Bomo. Saya tak lari ya. Salim, Saya tak lari. jangan lari. Lari ni. Ni lari, Lim. Ni lari. Ni lari. Jangan lari. Engkau hari-hari engkau bagi tahu bawa bisi. Aku takut. Kau tak boleh bisi. Kau ni boleh bisi. Engkau jangan lari. Sekarang ni soalan aku, kenapa engkau ambil budak lelaki jadi anak angkat? Berapa ramai anak angkat lelaki kau? Bagi tahu berapa ramai anak angkat lelaki kau? Mungkin lebih daripada 1 juta orang. 1 juta orang yang saya anak angkat. Salah? So, salah seorang nama Willy dekat Indonesia yang kau bagi BMW tu anak angkat juga.